Perikatan Nasional menafikan satu kenyataan media yang tular selepas mesyuarat Majlis Tertinggi PN semalam yang mendakwa gabungan itu tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Menerusi satu hantaran ringkas di Facebook, PN menyifatkan kenyataan tersebut sebagai palsu dan tidak tepat. Kenyataan yang kononnya dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan itu turut mendakwa penggunaan logo dan bendera PN tidak dibenarkan dalam ketiga-tiga PRN berkenaan. Kenyataan palsu itu juga mendakwa Majlis Tertinggi PN telah menggantung pengerusi serta ahli jawatan kuasa PN negeri di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Bagaimanapun, PN menegaskan bahawa dakwaan tersebut tidak benar. Dalam mesyuarat yang berlangsung malam tadi, PN sebaliknya memutuskan untuk menerima Parti Wawasan Negara dan Parti Pejuang Tanah Air sebagai anggota baru gabungan itu. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.